boleh saja, Ipin. Betul. Ini kisah kami berdua. Kau dah lupa ke? Ini kisah kami semua. Hai! Kembali ke Pulau Harta Karun. Bahagian 3. Sudah koyak. Tak guna. 2, 3 bagi. Bagi. Jangan gaduh-gaduh. Kita sama-sama carilah. Tak adalah. Kita mau acah-acah saja. Betul. Tapi harta karun tu siapa yang dapat? Haiya, semua orang dapat, Ma. Kita kongsi sama rata lah. Okey juga. Rugi kita, Kapten. Tapi petas paruh je tak guna, Kapten. Betul tu, Kapten. Baiklah. 2, 3 laksamana. Kita cari sama-sama. Itu patah saya. Mana boleh kongsi? Jomlah, Kapten. Bukan saya buat. Harta karun ada di dalam. Aku punya. Harta karun. Kita mau kongsi. Cepat. Cepat dah dapat. Ini simbol apa? Cepat. Hai. Aku adalah penjaga harta karun di pulau ni. Kamu semua mesti datang nak ambil harta karun kan? Betul. Kalau macam tu, lawan aku dulu. Kalau kau menang, harta karun kau punya. Kalau kita orang kalah? Kalau kau kalah, kenyanglah aku. Kenyang? Makan apa? Jangan gaduh-gaduh. Tak baik. Kita lawan cara lain lah. Oh, betul juga. Apa kata kita lawan? Kepandaian. Bolehlah. Saya pandai juga. Cuba jawab ini teka-teki dulu. Gajah terbang nampak apa? Jawab. Susah kan? Pikir. Ada idea? Gajah terbang nampak pelik. Betul. Mari ambil harta karun. Nanti.
Apa lagi? Kita lawan Oso. Macam mana? Ada berani? Saya juara di pulau ni. Sedia. Zoom. Oi, kalahkan batu. Pemenangnya Hang Upin. Bukan. Saya buat ini. Ini batu. Ini. Batu juga. Bagus. Memang bijak. Kamu adalah orang pertama yang kalahkan aku. Ambillah harta karun tu. Jangan malu-malu. Memang tak malu pun. Cepat. Apa ini? Kosong. Apa pun tak ada. Hei, Gergaji! Mana harta karun tu? Tak ada? Tak ada! Oh, baru aku ingat. Sebenarnya, kamu orang kedua yang telah kalahkan aku. Siapa orang pertama? Harta karun.